الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 197. Dalam ayat ni setelah kita baca mari, bila kita orang mukmin Islam ni buat haji, kita kena sempurna haji. Dan juga cara dia ni kita baca dah mari, mulai pada awal hingga sampai di akhir, celah-celah tu syarat perintah lalulah. Adapun ayat ni berkenaan dengan haji yang kita pergi buat, orang Islam buat tu, gapo arti yang patut dia boleh buat dan gapo arti yang dia tak boleh buat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Musim haji itu, bermula musim haji itu adalah beberapa bulan yang telah maklum, yang telah dimaklum, maknanya tetap. Bulan haji ini, kita kata bulan haji ini bulan apa? Bulan haji kat bulan Zulhijjah. Sebenarnya bulan haji ini dia khilaf di antara ulama. Ulama besar sepakatnya dia royak bulan haji ini iaitu mulai daripada bulan Syawal, lepas pada kita puasa masa bulan haji tu, bulan Syawal dan Zulqa'dah, dan 10 hari daripada bulan Zulhijjah, 3 bulan. Ini hak mazhab kita Syafi'i dan Ahmad ni. Adapun di dalam mazhab lain khilaf ulama. Mazhab Maliki dia kata boleh, mazhab mazhab Hanafi ni bulan haji ni, bulan Zulhijjah tu sebulan, mana 3 bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan. Khilaf di antara ulama. Kita dah pakai bulan haji ni iaitu 2 bulan 10 hari, 2 bulan dan lagi 10 hari daripada bulan haji. Artinya gawa bila orang tu dia pergi niat nak buat haji tadi bulan Syawal lagi, boleh tak? Boleh. Ada apa? Berarti dia kena buat dengan bagaimana yang kita kita baca mari dah, kalau nak haji kirang ke tak kirang, kamu duduk dalam ihram. Hak tu tak ada orang buat lah, tak ada orang buat. Lepas tu kadalah pergi niat haji belum pada bulan tu sah tak? Tak sah lah. Nak ada mazhab Hambali kata boleh makruh. Makruh. Makruh Hambali kata makruh niat haji di bulan bukan bulan haji, 3 bulan tu. Itu ada bahasa di dalam bab haji, panggil lebat Allah berfirman, bulan haji itu, musim haji adalah bulan-bulan yang telah dimaklum tertentu dah. Faman farada fihinnal hajj, maka barang siapa yang diwajibkan ke atasnya untuk dia niat buat haji di bulan tu. Siapa dia niat haji di bulan hak Tuhan tetap tu, pasti kena buat apa ni? Fala rafasa wala fusuqa wala jida fil hajj, maka janganlah dia ni maka tak boleh dia nak cari keseronokan dengan isteri-isteri dia, atau kalau bini enggak tak boleh nak cari keseronokan dengan lelaki dia.
Apa ni kalau fasa ni nak tidur sekali tak boleh. Orang pergi haji, masa musim haji, nak duduk sekali tak boleh. Ini hak Tuhan letak dalam ayat ni. Lepas tu, gapo hati? Kalau nak tidur sekali, siung tak boleh juga. Tok lelaki, dia jadi melumrah Allah Subhanahu Wa Taala di musim haji. Orang yang pergi buat haji ni, dia jadi satu, orang panggil, satu tetapkan Tuhan. Di hari itu sama ada laki-laki atau perempuan, bini untuk lelaki, jadi nafsu syahwat dia tinggi. Sebab dia ada patah lagi. Sebab tu dia galak siapa yang nak pergi buat haji, kalau boleh pergi sekelamin lah. Tapi jangan maksud dia haji, dia niat haji tu jangan duduk sekali. Siung pun tak boleh juga. Sentuh jamuh, naik nafsu pun tak boleh juga. Kecek boleh tak? Kecek pun tak boleh. Duk buang hanya dia kecek. Yang mengakatkan nafsu kita, mengakatkan syahwat kita, tak boleh juga. Ini maksud dalam ayat ni, fala rafasa wala fusuqa, dan tidak boleh juga dia ni buat fasik, buat benda-benda yang bawa kepada kita ni melakukan maksiat dengan Allah. Ini ayat ni dalam ayat. Benar dalam hadis Nabi tu banyak lagi perkara-perkara yang Nabi larang. Duduk dalam musim haji ni tak boleh nak menikah, duduk dalam musim haji tak boleh nak kerak pokok kayu, tak boleh nak nak buru binatang, tak boleh nak jamuk, tak boleh nak bakar bau-bau sedap. Dan masa pergi Mekah, yang buat haji ambil air bau comor-comor bau sedap, tak boleh berlaku tu. Tu di dalam bahasa ilmu fiqh, dia panggil ilmu fonok tu panjang lebar. Boleh kedap kita ni nak kerak kuku dan sebagainya. Ni hak kasar ni. Hak kasar ni. Kalau boleh buat hak ni, boleh tinggal hak ni, tak boleh, jangan ada buat maksiat, jangan ada melakukan fusuk fasik. Ni kadang-kadang kita tak sedar. Orang buat haji, niat molek buat haji, tapi di sana kita minta orang betina, tengok orang dia bujel, mari yang mesti kot tu. Kerana dia ada nafsu dia tu, dia mari dengan sendiri. Dia mau goyak bola, dia tu mari tu laki tak ada, mari tu ramai-ramai orang angok, dia kecil. Tu masuk dalam perbuatan fusuk. Wala jidala fil hajj, dan jangan tak boleh juga nak bertengkar, bohong atau mau bahak, duk kain ke mari kacak tok sah dengan orang haji tu, balak bagai dia haji balak. Ketik duit pula dah tak sah ni, itu kata cukup dah, jidal ada balak. Jadi kalaulah berlaku benda ni masa dia buat haji, seolah-olahnya kita tu ikutlah pergi 200,000 300,000 undi. Sedangkan Nabi kata, faman hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal irja'aka waladatku ummuhu, atau kama qala Rasulullah. Orang-orang pergi buat haji, bila dia tak subuhnya bini dia tak buat benda fasik, dia tidak bertekan di masa haji itu, maka dia ni boleh haji seolah-olahnya cuci bersih supaya ngamuk dia beranak bagi dia. Kita beranak, tak ada perkara kita ni mari belanja bogel, dosa tak ada, pahala tak ada, cuci gitu. Gitulah orang haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mengupat kepada tak sah haji itu dah. Ni banyak perkara ni. Selalulah orang-orang yang nak bipeng orang kita pergi buat haji di Mekah tu, kita pingat ambil ayat ni, kita baca hadis Nabi, kita royak supaya kita ni tak terlanjur nak langgar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, nak jadi kita ni bersih. Tapi jadi masalahnya orang bawa orang pergi haji itu kadang-kadangnya tak kecek, tak betul kecek hak lagu ni, jadi buat lagu ni pastinya ada tekan kepala. Ni ada semua lah, bukan orang kita saja, orang lain support. Nak je di hari haji itu wala jidala fil, tak ada tekanlah, mung tasbih, mung tahmid, mung
takbir banyak di hari Tuhan tu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, dan apa yang kamu kerja daripada kebaikan itu Allah tahu. Baik-baik, kalau tak baik tu tahu juga, tapi yang nak kata kita ni buat yang molek-molek. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekalah. Maksud dia bekal di sini ada dua. Bekal untuk kita ni nak nak guna, nak pakai, nak makan. So, yang kedua bekalan kita, hati kita ni takwa kepada Allah, takut Tuhan. Itu maksud dalam bekalan juga. Oleh itu dalam ayat ni dia tak ada jelas daripada kita tu cari bekal. Kita ada bawa beras gi, ada bawa kerupuk gi, nak kita 40 hari tu puasa lamanya, bawa gi belakang. Buat ada apa kita ada jelas sini. Tapi hak jelasnya iaitu kita takut kepada Allah. Berbekalah kamu, dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa, takut kepada Allah. Kalau kita bekal ni maknanya pergi sana tak nak minta orang lah, kau tu tak ada, kau tu senang. Dan bekal cukup keperluan kita sudah pun kita hasilnya. Oleh itu ya kita bekal. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Kita cilik kan guna akal yang kita buat, yang kita ada ni guna sepenuhnya. Karena akal ni Tuhan beri kepada kita, dia tak beri kepada makhluk lain, beri pada manusia. Kalau manusia tak pandai guna akal ni, maka tak ada bezalah. Rupa dia dengan semut tak ada akal, ulat pun tak ada akal, kera pun tak ada akal. Maka hak ni kita mikir bulat-bulat wahai orang yang berakal. Ayat ni dia boleh pakai belaka ni, wahai orang yang berakal. Orang yang suka buat maksiat, orang yang tak suka memusnahkan otak, kepala, akal tu hari dia ni, buat dia ni mabuk. Dia terus mikir belaka tu. Oleh itu dengan ayat ni sama-sama kita berikut dan amal. Semoga kita selamat dunia dan selamat akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.